Resipi kita yang pertama saya nak buat sotong goreng kari. Selalu sotong goreng kari tak pernah dengar kan? Selalu kari ni dia ada kuah-kuah tapi kari ni kering sikit. Kari kering. Tapi kita tak pakai kari poleh. Tahu apa itu kari poleh? Daun kari poleh lah, daun kari. Alright, bahan-bahan untuk sotong goreng kari. Apa dia? Sotong lah hero kita. Yang tadi kita beli kat pasar tadi. Kita ada kacang panjang, lepas tu kita ada bawang besar lebih kurang sebiji dan bawang putih 12. Kacang panjang ni tadi kita beli dalam RM1 banyak sangat. Boleh juga untuk goreng nasi belen-belen dia tu. Tapi saya pakai lebih kurang dalam 3 tangkai je. Kan kejap lagi orang cakap bukan sotong goreng kari. Jadi apa? Kacang panjang goreng kari pula. Sebab apa? Kacang panjang terlebih banyak pula. Dan kita pakai serbuk kari. Serbuk kari ni kita boleh pakai serbuk kari apa pun terpulang kat korang. Korang nak pakai serbuk kari udang dengan ikan ke, ayam dengan daging ke, pun boleh. Tapi saya sayurkan pula. Sayur kat sini. Saya syorkan kita pakai rempah kari ikan dengan udang. Mula-mula kita nak buat apa? Bawang ni kita nak potong dia macam ni. Nipis-nipis. Orang bujang senang je. Bawang putih 2 ulas. Tengok juga kuantiti dia. Kalau kita punya sotong ni banyak, kita boleh pakai lebih bawang lah kan. Kalau dia kurang, boleh kurangkan lagi lah bawang putih tu. Cincang dia, halus-halus. Tu dia. Kacang ni kita nak potong dia agak-agak je. Jangan apa orang cakap, jangan panjang sangat ataupun jangan pendek sangat. Agak-agak lebih kurang dalam setengah inci ataupun 1 inci. Nampak ni. Tu dia. Ni 1 inci. Okey, sotong kita nak potong dia. Senang je. Saya baru belajar cara potong sotong. Dia koyak macam ni je. Kau. Macam tu je. Serius, simple sangat-sangat. Koyak je dia punya apa ni. Ni orang panggil apa? Telinga dia. Tak tahulah. Ada pula sotong ada telinga kan. Okey, koyak dia macam tu je. Potong dia. Nampak. Simple je. Pastikan apa kita guna perkakasan kat dapur. Macam selalu saya cakap, dah berbuih mulut dah cakap, berbuih telinga dah, berdarah-darah telinga. Guna perkakasan dengan betul. Asah pisau tu bagi tajam supaya tak tumpul. Bukan apa? Setengah pernah saya pakai pisau tumpul, potong-potong, dia lari kena tangan. Sebab apa? Dia tak potong, tak gigit benda yang kita nak potong tu. Dia tergigit tangan pula. Pisau gigit tangan macam ada gigi. Simple-simple je masakan kita. Tu dia. Dah macam tu dah. Okey, sekarang kita nak buat apa? Nampak ni serbuk kari ni kita nak rendam dengan air supaya dia kembang. Memang kita nak goreng dia tapi kita nak dia basah-basah sikit sebab apa serbuk kari kalau dia tak kena air dia lambat kembang. Lepas tu nanti kita goreng dia hangus. That's why kita letak air sikit. Tu dia orang bujang. Jangan letak banyak sangat. Kan kejap lagi jadi kuah pula, jadi kari. Kari berkuah. Nampak agak-agak pekat macam ni pun dah okey dah. Alright, dah pun siap dah. Nak buat apa? Mohlah kita masak. Dorang. Alright, kita dah start masak dah. Kita punya sotong goreng kari. Bukannya sotong goreng kuali. Tapi kena pakai kuali macam ni lah. Sebab kita nak goreng kan. Nyalakan api. Masukkan sedikit minyak untuk kita goreng bahan-bahan seperti bawang apa. Sebab kita nak tumiskan dia sikit. Macam tu. Minyak sikit ya. Tak payah banyak sangat. Alright. Selalu orang masak kari ni, dia pakai santan apa semua kan. Tapi tak ada. Kita pakai goreng je. Nampak tu orang bujang. Kena tengoklah macam mana kan kejap lagi tak tahu teknik-teknik dia. Main belasah je masuk serbuk kari dulu. Kena minyak habis rosak. Okey, masukkan bawang besar. Bawang besar, lepas tu masukkan bawang putih. Mana saya boleh sudit. Setengah apa? Chef pro kan. Itu je. Pun boleh. Kita tukar masak je. Acik teni. Macam Jepun lah. Macam Jepun dah. Alright. Api jangan besar sangat, agak-agak je. Kita nak dia kelayu-kelayuan. Tak nak dia sampai golden brown ataupun dia tukar ke perang-perangan. Kita nak dia light-light je. Ni dia serbuk kari yang kita rendam sedikit dengan air tadi. 2, 3, 4, 5. Lebih kurang 5 sudu. Selalu pakai dengan tangan. Takkan nak ambil dengan tangan kot. Memang tak masuk akal lah korang orang hujang kan. Selalu tengok Penny bercapak-capak dengan tangan kan. Biasa tu. Alright. Simple je masakan ni. Kita masukkan dulu. Kita gorengkan dulu. Bawang dengan serbuk kari tadi yang kita rendam dengan air tu. Lepas tu kita masukkan kacang panjang. Kacang panjang ni yang telah kita cuci bersih-bersih tu yang paling penting tu. Kita nak kebersihan daripada sayur tu terjamin. Tak adalah orang cakap
Dia apa kotor-kotor kita nak makan dia kan. Okey, masukkan sedikit air supaya dia tak melekat. Sedikit je air. Alright, cantik dah. Sebab apa saya masukkan sotong last? Sebab apa saya nak masak kacang ni dulu? Sebab apa sotong ataupun makanan laut seperti ikan, udang, sotong, kita tak boleh masak dia terlampau lama atas api. Lebih kurang dalam kita masak dia 5 ke 8 minit cukup. Kalau kita masak dia 10 minit ke atas, dia akan rosak. Ingat Okey, kita masukkan sotong. Sotong goreng kari. Oh, tu dia tu. Nampak color dia sangat-sangat menarik. Sebab apa dia ada rasa kari tu. Bau kari tu. Nak cakap pun tak tahu. Kena datang sini ya. Alright. Kita masukkan sedikit garam. Macam biasa, gula dan garam jadi permainan lah kita punya masakan. Sebab kita tak pakai motor-motor, bicycle-bicycle. Gula dengan garam akan mengimbangi rasa dalam masakan kita. Garam. Over nampak. Gula sikit. Macam biasa. Black pepper sikit nak bagi rasa pedas. Alright, cukup. Okey, kita gaulkan dia. Bau dia tak tahu nak cakap lah orang bujang. Rugi sangat. Rugi sebab apa? Tengok saja. Lagi rugi kalau tak try. Tengok tak apa. Tak tengok tak try lagi rugi. 2 kali rugi. Kita punya sotong sudah mau masak lah. Macam mana tahu dia masak? Nampak tadi kita masukkan air banyak juga tapi dia dah kering dah macam kuah ni light macam ni. Kacang pun dia dah bertukar color macam ni. Tadi dia kat hijau muda dah jadi hijau macam hijau apa? Pokoknya pula hijau daun kelapa tu. Nampak. Masuk hijau pisang, keluar hijau kelapa. Dah tanda nak masak tu. Tak tahu sangat, kadang-kadang orang ni buta warna. Nak tahu masak macam mana? Nak kena tunggu berjam-jam, tak ada. Sotong ataupun makanan laut ataupun seafood, sekejap saja masak dia. Jangan overcook. Kalau tak nanti dia kecut. Nampak ni pun dah nak start kecut dah. Alright. Nampak dah. Bau dia orang bujang. Pergi orang bujang, tengok saja. Tu dia orang bujang. Apa dia ni? Sotong goreng kari. Telan air dia sampai ke lutut. Memang sedap bau dia. Sangat-sangat rugi kalau korang tak try. Sebab apa? Bahan saya dah tunjuk macam mana. Siap pergi kedai je cari bahan kat mana tu. Perkakasan pun memang simple lah. Kita pakai kuali ni je kan. Kan? Rugi sangat kalau korang tak try. Ni sedap kalau tibai dengan nasi.